Assalamualaikum. Ancam, motor kita untuk lucky draw ni. Korang dah ready belum? Tapi saya nak tunjuk dulu, hari ni kita ada barang baru. Sekarang saya dekat Bandar Philo HQ Sembang Renggam. Jom saya tunjuk. Bahagian sini macam biasalah. Area luar ni kita ada barang-barang jati lah, perabot buat jati. Ni barang-barang katil urut ada, katil budak ada, ni katil baby pun ada. Baru sampai juga set meja makan 4 kerusi. Dekat bahagian sini kita ada sangka besar. Kita ada rak-rak besi ni banyak, yang tinggi, yang rendah pun ada. Bahagian sini kita ada almari TV macam-macam almari TV dah top up. Ada yang sini ada almari kasut sikit, yang kecil, yang besar pun ada. Lorong seterusnya kita dah top up almari sliding door 2 pintu banyak ni. Sebelah sini ada yang 4 pintu, ada yang 3 pintu. Okey, bahagian sini kita ada almari yang 2 pintu banyak stok. Atas pun ada ni 2 plastik. Ni almari besar pun ada, yang jenis buluh pun ada. Okey, bahagian sini kita ada set meja makan 4 kerusi ada, 6 kerusi ada, meja saja pun ada. Macam ni set meja makan 6 kerusi. Ni barang-barang macam ni pun ada juga dekat area sini. Bahagian sini kita ada barang-barang elektrik, water heater, rice cooker, macam-macam barang elektrik. Bahagian-bahagian dapur punya barang ada banyak. Stok-stok kasut pun ada lagi, helmet motor, helmet basikal pun ada. Bahagian sini kita ada sikit-sikit ni iron board, ada stok-stok cermin sikit. Mesin basuh kita ada 1 stok dekat HQ. Bahagian sini kita ada peti ais 2 pintu, yang 3 pintu pun ada, besar kecil pun ada. Kita ada rak sikit, rak kasut pun ada 1 tinggal ni. Almari solid pun ada juga stok. Kat sini kita ada rak-rak 4 kotak ni, ada sikit helmet sikit. Bahagian-bahagian sini semua bahagian sofa 2 seater, yang 3 seater, yang 1 set pun ada 1 stok. Yang kayu pun ada, L shape pun ada 1 ni. Stok tilam-tilam size queen ada, size king ada, size single pun ada. Katil pun sama, katil single, katil queen, katil king ada dekat bahagian sini. Bantal-bantal pun ada juga. Okey, datang HQ wajib naik atas. Kat atas ni kita ada barangan-barangan budak-budak, macam-macam jenis mainan ada. Kereta lah, basikal lah. Ni bahagian sini kita ada stroller, macam-macam jenis stroller, yang single, yang twin pun ada. Kerusi-kerusi pun macam-macam kerusi Yang single, yang 1, yang 1 set pun ada juga kerusi-kerusi. Tinggal pilih je. Bahagian sini kita ada TV-TV. Macam-macam saiz TV ada. TV biasa ada, smart TV pun ada. Sebelah sini kita ada kipas. Macam-macam jenis kipas, yang rendah, yang tinggi, yang dekat dinding, yang dekat ceiling pun ada. Okey, bahagian sini kita ada basikal-basikal senam. Sini kita ada ampai baju, ada sangkal sikit. Kereta-kereta budak ada. Meja-meja study budak, barang-barang baby pun ada juga. Meja-meja kecil ni pun ada juga. Kerusi office, kerusi gaming. Tinggal pilih je. Ada sikit lah barang-barang kecil, barang-barang besar. Ni pun ada ni. Ini macam kungfu asal tu. Barang-barang yang saya tunjukkan ini berada di Bandar